Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Muhammad Aziz, nombor matrik 08 DMP 22F1023. Saya Nur Ain Nadira binti Basirun, nombor matrik 08 DMP 22F1046. Holografi perubatan menggunakan input pengimejan digital dan menyediakan visualisasi data yang luas untuk melatih doktor, pakar bedah dan pelajar. Holografi menukar maklumat tentang badan kepada format digital dan berpotensi untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan penyelidikan perubatan untuk doktor. Tapi, tahukah anda siapa yang mencipta holografi ini? Holografi merupakan hasil ciptaan ahli fizik iaitu Denis Gabor. Beliau berasal dari Hungary, British. Beliau juga telah dianugerahkan hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1971. Penemuan teknologi holografi adalah hasil penyelidikan yang tidak dijangka untuk menambah baik mikroskop elektron di British. Ini merupakan hasil daripada manusia yang bijak. Kebijaksanaan bukanlah datang secara tiba-tiba, melainkan mereka yang menuntut ilmu. Mereka mengembangkan idea menggunakan kebijaksanaannya sehingga hasil ini dapat dinikmati dan memudahkan generasi masa hadapan. Kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Riwayat tersebut selaras dengan sepotong hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Waman nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallaha an qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Waman yassara ala mu'sir, yassarallaha ala fid dunya wal akhirah." Maksudnya, siapa yang membebaskan seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Riwayat Muslim. Holografi merupakan teknologi pada era globalisasi ini. Ia berasaskan kepada beberapa kaedah-kaedah fiqh, iaitu pertama, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu mengikut tujuan. Dalam kaedah ini, niat mestilah dimulakan dengan tujuan yang baik. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu katanya, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia mendapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dihijrah kepadanya. Riwayat Al-Bukhari. Tujuan utama holografi diciptakan adalah untuk memudahkan cara pembelajaran yang lebih efektif dan berkesan, justru dapat melahirkan para pelajar yang mahir dalam bidang perubatan. Ia bukan tujuan yang melalakan dan tidak memberi manfaat sehingga boleh mendatangkan maksiat. Kaedah fiqh yang kedua pula, al-masyaqqah tujlibu taysir. Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan. Setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Holografi dicipta untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan dan penyelidikan dalam perubatan. Ia mewujudkan manusia yang bijak dan kreatif dalam bidang IT. Dalam surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Maksudnya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah.
Fungsi syariah dari sudut aktiviti sains teknologi kejuruteraan. Holografi dapat memudahkan cara pembelajaran dengan menggunakan konsep IT. Selain itu, Islam mendorong kita agar sentiasa memudahkan sesuatu perkara dengan teknologi holografi semasa pembedahan berlaku dapat mengelakkan risiko yang berbahaya. Contohnya, pada 26 Mei 2023 lalu, pernah berlaku satu kes iaitu di mana doktor tertinggal kain kasar dalam badan pesakit selama 20 tahun yang lalu. Ia berlaku di New York. Hal ini membimbangkan ramai orang justru pesakit tersebut mengalami gangguan makan. Oleh itu, teknologi holografi ia dapat mengimbas seluruh anggota badan semasa pembedahan dijalankan. Jelaslah ia merupakan patuh syariah. Holografi dalam perubatan dapat membantu memudahkan sesuatu pembedahan sama ada dalam atau luar anggota badan manusia. Jadi, meratus untuk menyelamatkan nyawa manusia kemungkinan boleh meningkat dengan teknologi tinggi ini. Pertemuan holografi berikan pedoman atau panduan untuk generasi masa hadapan bagi meneruskan dengan mengembangkan dan mencipta sesuatu yang berguna. Kesimpulannya, holografi dapat memudahkan kaedah pembelajaran yang berkesan justru dapat meningkatkan kualiti kefahaman para pelajar dalam bidang perubatan. Oleh itu, dapat kita lihat menuntut ilmu adalah perkara yang tidak sia-sia untuk kita pelajari.